Pernah tak terfikir selsema biasa sebenarnya boleh jadi berbahaya untuk kanak-kanak yang berisiko? Dan tahukah anda vaksin influenza sebenarnya boleh melindungi kanak-kanak daripada komplikasi yang serius? Saya Naziah Khan, ini Make Simple. Berita baik buat ibu bapa daripada keluarga B40 di Selangor. Selangor menyediakan vaksin influenza percuma untuk kanak-kanak berumur 8 tahun ke bawah. Vaksin ini khusus untuk mereka yang mempunyai komorbiditi atau penyakit kronik menerusi program vaksin anak Selangor Selvaksin. Macam mana nak dapatkan vaksin ini? Ibu bapa atau penjaga boleh merujuk senarai klinik panel mengikut daerah. Ini termasuk Petaling, Klang, Gombak dan Hulu Langat bagi menetapkan janji temu. Kanak-kanak yang layak mestilah berumur 8 tahun ke bawah mempunyai sekurang-kurangnya satu komorbiditi atau penyakit kronik daripada keluarga B40 dengan pendapatan isi rumah RM5,250 ke bawah. Menetap di Selangor sekurang-kurangnya 10 tahun. Untuk pengesahan, kena ada bil utiliti terkini tau. Macam mana nak daftar? Senang saja. Daftar melalui aplikasi Selangkah dan muat naik dokumen sokongan. Terima notifikasi pengesahan sebelum menetapkan tarikh janji temu. Hadir ke klinik bersama penjaga untuk suntikan dos pertama. Sijil vaksinasi dipaparkan di aplikasi Selangkah. Dos kedua boleh diambil seawal 14 hari selepas dos pertama. Ibu bapa juga disaran membuat pra-pendaftaran dengan mengimbas kod QR yang disediakan dan pastikan semua syarat dipenuhi. Program ini tertakluk kepada terma dan syarat. Semuanya saya dah terangkan. Jadi ibu bapa semua teruskan untuk semak kelayakan anak anda. Jangan tunggu sampai terlambat. Lindungi si kecil daripada risiko influenza. Kesihatan anak, keutamaan kita bersama. Saya Naziah Khan, jumpa lagi.